Hai guys, kembali lagi bersama Nafs aku di sini, dan hari ni guys aku nak bagi tutorial kat korang cara nak buat glass door. Jadi sebelum masuk ke dalam video ni, jom like, subscribe dan share dekat semua kawan-kawan. Jom kita masuk ke dalam videonya. Jadi ini contoh glass door-nya guys, korang boleh buka macam ni. Boleh buka tutup ya. Jadi cara-cara nak buatnya: sticky piston, pressure plate, redstone dust, glass, redstone torch dan juga blok random. Korang kena gali 10 blok ke depan, dan dekat tengah-tengah ni korang gali 2 blok. 1, 2 dan lagi satu ke atas ni. Ni pun sama, 1, 2 dan lagi satu ke atas. Dan korang perlukan redstone dust. Korang letak macam ni. Korang ikut je macam aku buat ni. Korang tinggal tutup je lah macam ni. Okey. Korang letak piston. Korang letak pressure plate kat sini. Dan korang boleh letak glass. Lepas tu korang boleh tutup bang, macam mana korang nak tutup kan. Contohnya macam ni, aku buat rumah ni aku tutup, lepas tu aku boleh masuk, boleh keluar masuk.